Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam Matematik Tingkatan 4, Bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Hari ini cikgu nak share tips untuk bab ini. Okey, mula-mula kita akan tengok simbol ketaksamaan ini iaitu lebih besar dan kurang. Jadi bila kamu ada simbol begini iaitu kamu bandingkan dengan yang ini ada bawah dia kan. Yang ni tak ada. Bila tak ada maksudnya kamu kena lukis garis sempang iaitu garis putus-putus seperti yang cikgu tunjuk ni. Okey, kalau ada titik di atas garisan ni, titik tu tidak termasuk dalam rantau berlorek. Seterusnya kita akan tengok garis padu. Garis padu pula iaitu garis macam mana? Garis lurus yang tak putus-putus. Sebab apa? Bila kamu tengok simbol begini, lebih besar dan sama dengan atau lebih kecil dan sama dengan, kamu akan lukis garisan terus macam ni. Okey, titik yang berada pada garisan ni adalah termasuk dalam rantau yang berlorek. Seterusnya kita akan tengok contoh-contoh iaitu kita mula dengan A iaitu Y lebih besar dan sama dengan X tolak 1. Jadi cikgu akan tunjuk bagaimana kamu nak lakarkan ketaksamaan ini dan seterusnya melorek rantau yang diminta. Okey, langkah pertama kamu tukar ketaksamaan kepada bentuk ini sama dengan. Okey, seterusnya kamu cari dua titik. Macam mana nak cari dua titik? Kamu ganti nilai X dalam persamaan Y sama dengan X tolak 1. Okey, mula-mula kamu ambil nilai X sama dengan 1. Jadi ganti di sini dekat tempat X ni tulis 1. Jadi Y sama dengan 1 tolak 1. Y akan dapat 0. Seterusnya kamu pilih X sama dengan 2. Ganti dekat tempat X ni 2. Jadi 2 tolak 1 kamu akan dapat nilai Y adalah 1. Okey, dalam bentuk jadual nilai kita akan tulis macam ni. Dalam bentuk koordinat kita akan tulis macam ni. Langkah ketiga, kamu akan plot titik. Okey, ni titik pertama iaitu 1, 0. Kemudian titik yang kedua di sini 2, 1. Okey, seterusnya kamu sambung dua titik ni dengan garisan lurus. Garis lurus ni macam mana kamu nak tentukan sama ada dia adalah garis padu ataupun garis putus-putus, sempang. Okey. Jadi kamu akan tengok dekat simbol ni, ketaksamaan ni. Kalau kamu tengok dia lebih besar dan sama dengan, ada bawah dia ada garisan, jadi kena buat garis padu. Iaitu garis penuh. Okey, garisan ni kita labelkan Y sama dengan Y sama dengan X tolak 1. Bukannya Y lebih besar atau sama dengan. Dia kena guna Y sama dengan. Okey, garisan ni merujuk kepada persamaan linear. Seterusnya, oleh kerana kita ada ketaksamaan, kita nak lorek rantau yang berkaitan. Jadi, Y lebih besar. Kamu baca dari arah kiri ke kanan, Y lebih besar. Jadi apa-apa yang lebih besar kita akan lorek di garis yang di atas. Okey, jadi kamu akan lorek di atas. Seterusnya kita akan tengok B, Y lebih kecil. Tadi kita tengok lebih besar. Sekarang kita nak tengok yang lebih kecil. Langkah dia sama aja. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni sama saja. Sekarang kita cuma nak tengok dekat mana kamu nak lorek. Okey. Jadi tadi cikgu dah bagi tahu dekat kamu nak lorek di mana. Okey, kamu dah ada gambar ni. Garisan ni garis padu sebab apa? Kamu ada lebih kecil dan sama dengan. Kamu tengok kepada ketaksamaan ni ada garisan satu lagi. Jadi garis padu. Sekarang untuk lorekkan, kamu akan lorek di bahagian bawah. Kenapa bawah? Sebab dia lebih kecil. Y lebih kecil. Macam mana nak tahu lebih kecil, lebih besar? Kamu tengok muncung dia. Muncung dia kira kecil je. Mulut dia kecil je. Jadi, kecil lah tu. Jadi, kamu kena lorekkan di bahagian bawah. Okey, yang tadi tu kamu tengok. Y lebih besar. Macam nak tahu lebih besar? Kamu tengok mulut dia nganga besar. Jadi, besar atas. Atas garisan.
Okey, sekarang kita nak tengok soalan yang hampir sama. Cuma perbezaan di sini adalah lebih besar daripada. Dia tak ada garisan di bawah ni. Kalau lebih besar dan sama dengan ni, dia ada garisan di bawah. Yang ni kamu tengok simbol dia. Lebih besar saja. Jadi, bila lebih besar saja, kita kena buat garis sempang, iaitu garis putus-putus. Okey. Kemudian macam mana nak lorek dia? Tadi dah bagi tahu dekat kamu, kalau lebih besar kena lorek dekat mana? Atas. Jadi, kamu akan lorek di bahagian atas sebab dia lebih besar. Okey, seterusnya untuk D pula. Sekarang X lebih kecil atau kurang daripada 2. Okey. Langkah pertama, kamu bina garis lurus X sama dengan 2. Macam mana nak tahu X sama dengan 2 dekat mana? Adakah macam ni? Selari dengan X ataupun dia selari dengan Y. Bila X sama dengan 2, dia akan selari dengan paksi Y. Kamu cari X2. Sini X, kamu tengok 2 di sini. Okey, buat garisan di sini. Okey. Jadi, ini adalah garisan X sama dengan 2. Okey, macam mana kamu nak tentukan? Kalau kamu keliru sama ada dia tegak macam ni, mencancang atau dia mengufuk, kamu cuba letak titik. Kalau kamu baca titik di sini adalah 2, 1. X dia adalah 2. Jadi, kamu akan baca XY, XY kan? Jadi, titik pertama 2, 1. Titik seterusnya pun X dia adalah 2, 2. Yang ni 2, 3. Jadi, dekat sini adalah bermula dengan 21, 22, 23. Jadi nilai apa yang sentiasa sama? Nilai X dia. Jadi sini adalah X sama dengan 2. Okey, ini garisan yang kamu lukis. Kenapa lukis putus-putus? Sebab kamu tengok ni, simbol dia lebih kecil. Dia tak ada di bawah, garisan bawah tak ada. Jadi kemudian kamu nak lorekkan X lebih kecil. Bila lebih kecil, kamu akan lorekkan di sebelah kiri. Kenapa lorek di sebelah kiri? Kalau kamu perhatikan pada paksi ni, nilai di sebelah kiri, -1, -2, -3. Memang lebih kecil kan? Itu sebab kita akan lorek di sebelah kiri. Kalau kamu perhatikan nilai di sebelah kanan ni, 3, 4, 5. Jadi nilai positif ni macam ada duit. Kalau nilai di sebelah kiri ni, negatif ni hutang. Jadi tak ada duit. Jadi kurang lah. Jadi bila kurang kena lorek di sebelah kiri. Dan untuk rantau ni adalah X kurang daripada 2. Untuk lorekkan ni. Untuk garisan kita panggil X sama dengan 2. Okey, E pula. Kalau X lebih besar dan sama dengan 1. Kalau lebih besar, kita kena buat apa? Garisan apa? Siapa ingat? Kita akan buat garisan padu. Okey, mula-mula kita kena buat dulu garisan X sama dengan 1. Kemudian buat garisan padu. Okey, sebab apa? Dia ada bawah ni garisan. Okey, kamu labelkan garisan ni X sama dengan 1. Kemudian kamu nak lorekkan. Lorek di bahagian mana? Sebab lebih besar. Jadi lebih besar kamu akan lorek di bahagian kanan. Sebab kalau kamu perhatikan, tengok ni. Nilai dia makin membesar. 2, 3, 4, 5. Okey. Seterusnya F, Y kurang daripada 3. Y kurang daripada 3. Langkah pertama, kamu tukar dia dalam bentuk sama dengan Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 selalunya macam mana? Dia akan selari dengan X. Mengufuk dalam bentuk mengufuk. Di mana kamu tengok dekat paksi Y nombor 3. Jadi kamu akan buat satu garis lurus. Okey, macam mana kamu nak kenal pasti dia? Cuba kamu letak titik pada garisan tersebut. Jadi kalau kamu baca sini. 1, 3. 2, 3. 3, 3. Jadi apa nilai yang sentiasa sama? Nilai Y kan? Itu sebab Y sama dengan 3. Jadi sekarang kamu nak lorek pula. Kita akan lorek dekat mana? Kita akan lorek Y kurang. Bila Y kurang,
kamu akan lorik bawah. Kenapa lorik bawah? Kalau kamu perhatikan, makin ke bawah, nilai dia adalah makin negatif, makin banyak hutang-hutang. Kalau di atas, nilainya makin banyak duit, makin positif. Jadi kamu ingat yang itulah konsep tu. Apa-apa yang negatif, yang kurang, kamu akan lorik di bawah garisan. Apa-apa yang besar, lebih besar, kamu akan lorik di atas. Kemudian macam mana nak lukis garisan, bergantung kepada kamu tengok ni, simbol ni. Lebih besar dan sama dengan. Dia ada bawah dia, kamu akan buat garis lurus penuh. Kalau bawah dia tak ada, kamu akan buat garis putus-putus. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.